Premium insurans naik sampai 70%. Tapi syarikat insurans masih catat untung berbilion. Jadi sebenarnya industri ni nak tolong rakyat atau nak kaut untung? Hujung 2024, ramai pemegang polisi insurans dan takaful terkejut. Premium insurans perubatan naik antara 40 hingga 70%. Syarikat insurans bagi alasan kos rawatan makin mahal, ubat pula makin mahal dan jumlah tuntutan kesihatan meningkat lebih 56% antara tahun 2021 hingga 2023. Tapi bila tengok laporan Bank Negara, keuntungan keseluruhan naik dari 6 bilion ke 8.4 bilion hanya dalam separuh pertama 2024. Maknanya, mereka masih untung besar. Lepas tu, Persatuan Insurans Hayat pula cadangkan had pelepasan cukai untuk premium insurans dinaikkan daripada RM4,000 kepada RM6,000 dalam belanjawan 2026. Alasannya nak bantu rakyat tanggung kos premium yang semakin mahal. Tapi bagi ramai orang, cadangan ini nampak macam lelah untuk halalkan kenaikan premium. Kalau pelepasan cukai naik, rakyat memanglah dapat sedikit kelegaan. Tapi pada masa yang sama, syarikat insurans akan dapat terus naikkan harga. Jadi kerajaan sedar benda ni tak boleh nak dibiarkan. Sebab itu Bank Negara arahkan syarikat insurans bahagikan kenaikan premium sekurang-kurangnya 3 tahun supaya impak pada rakyat tak terlalu teruk. Untuk pemegang polisi umur 60 tahun ke atas, tapi hakikatnya rakyat masih terbeban. Ramai keluarga M40 dah mula batalkan polisi sebab tak mampu bayar. Yang tinggal terpaksa bergantung semula pada hospital kerajaan. Padahal senarai menunggu pun makin panjang. Golongan B40 pula makin terpinggir sebab tak mampu ke hospital swasta. Kalau kerajaan tak kawal dengan tegas, insurans perubatan ini bukanlah satu alat pelindungan, tapi menjadi satu bisnes elit yang hidup atas kesusahan orang yang sakit.